hang molek isu Rohingya. Assalamualaikum guys dan apa khabar semua kawan-kawan. Isu Rohingya ni memang panah. Tambah lagi berlaku aksiden maut di Marang, di Usili kalau tak silap. Memang kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita rasa marah. Mu marah, aku marah dengan kebanjiran warga Rohingya ni. Tambah lagi dia boleh menambahkan lagi masalah sosial. Tengok bawa kereta taruh lesen, langgar orang tak bersalah. Aku tengok dalam komen banyak lah ada lacor undi tekan satu jika tak setuju Rohingya, minta kerajaan halau Rohingya di Terengganu. Banyaklah aku tengok macam satu naratif nak ajak rakyat ni supaya tunjuk rasa nak marah kepada Rohingya ni, nak suruh halau Rohingya ni daripada bumi Terengganu. Cuma aku nak khabar kamu, kita hari ni rakyat Terengganu, mungkin kebelakangan setahun dua ni lah kita rasa nak marah bangsa Rohingya ni pasal dia mula dah nampak membanjiri dia di Terengganu. Tapi kalau mu nak tahu, kalau mu baca soal abang, mu ikuti media arus masa ni, pihak berkuasa, polis, immigration berkali-kali dah buat operasi. Contohnya di Pasar Bawang Selayang. Allahu Akbar. Kalau mu pergi Pasar Bawang Selayang, mu memang tukar dah sama ada mu duduk Malaysia ke mu duduk di Myanmar. Ini adalah satu masalah sosial, bukan kata di pihak Terengganu saja. Aku nak berkongsi, terpulanglah mu nak setuju tak mu setuju atau tidak. Marilah kita sama-sama salurkan kemarahan kita ni biar betul pada tepat. Jangan kita dah benda. Wah dah benda dah lesah masalah. Tahu, mendiang Karang Siwalia kata ibarat anjing menyalak bukit. Bukit dah utuh, anjing lenguh. Gitulah. Kita tak mahu kita gitu. Tahu. Jadi aku nak ajak bapak-bapak semua kena faham dulu. Okey, sebab apa? Sebab mungkin mu tahulah ke dah sebab apa Rohingya mari sini, sebab Myanmar memang ada iktiraf etnik Rohingya ni sebagai rakyat dia. Sebab itulah dia lari seluruh dunia, ke Indonesia, ke Australia, ke Amerika, dan Malaysia tak terkecuali lah. Dia masuk bukan melalui pintu masuk cop pasport, dia masuk ikut kapal, ikut patah, ikut mengaruh kali. Sebut kata pelarian, sebab dia nak survive hidup dia. Kalau kita duduk tempat dia, mungkinlah kita pun jadi gitu kau. Kita tak jauh lah tau. Aku setuju ramai ada individu dah mula melancarkan satu macam gelombang nak desak kerajaan ni supaya halau Rohingya daripada Terengganu. Nak tunjuk pada kerajaan, rakyat hari ni tertekan dah dengan isu kebanjiran warga Rohingya. Ni aku nak khabar ni benda yang kenyataan. Dia jejak bumi. Jangan marah kita ni kodang sekali macam ke tembok senapang perlu nabur. Tak benda. Dia tepat pada sasaran dia. Apa dia? Okey, gini. Isu Rohingya ni adalah isu negara. Isu yang menyentuh dasar kerajaan negara kita, dasar Malaysia. Sebab ni adalah isu pelarian yang menjadi isu dunia sekarang. Bukan kata Malaysia saja, seluruh dunia menghadapi masalah pendatang warga Rohingya ni. Bab seagama tu ialah hak tu kita bincang dia lah. Cuma aku nampak ini, kalaulah kita hari ni sebagai rakyat lacor keping, lacor undi tekan satu, tukar kerajaan kalau dok selesai isu Rohingya, betul dah. Cuma saja aku nak tambah, isu Rohingya ni dia melibatkan agensi penguatkuasaan di bawah kerajaan. Di bawah kerajaan mana? Kerajaan Persekutuan. Agensi mana yang terlibat? PDRM, Polis, Immigration, MKN, Majlis Keselamatan Negara. Semua ni berada di bawah Kerajaan Persekutuan, terutama sekali bawah Kementerian Dalam Negeri yang melibatkan dasar kerajaan. Faham tak? Kalau kita desak MB kita, Dr. Seng, duduk depan rumah MB, membuat plekat, buat demonstrasi depan rumah MB Dr. Seng, 7 hari 7 malam, mogok dah makan minum. Banyak lesah ke masalah Rohingya? Tak lesah. Sebab agensi yang terlibat, agensi yang bertanggungjawab adalah di pihak Kerajaan Persekutuan. Faham tak? Dia melibatkan dasar kerajaan. Memang isu Rohingya ni memang payah nak selesai sebab dia isu global, isu dunia. Mungkin kita boleh buat sekatan dekat pintu masuk, dekat KLIA kita boleh buat sekatan. Tapi dia masuk bukan masuk melalui pintu masuk, dia masuk ikut laut. Anyu ngetokang, darat di Patah Cenering, darat di Keluluk, darat di Rata Abang Berdengu, darat di Menarik. Nak orang ni?
Ia berdarat tu dengan keadaan lapar, dahaga, seminggu dah tak minum air. Mu tahu lah, naik darat macam ke nak kekoh habis. Jumpa air tu, air telaga tu terjun dalam laparnya. Tu melibatkan isu kemanusiaan lah. Tu memanglah kita siang. Tapi kita nak marah ni bila dia jadi, orang kata jadi meta lah, meta bawa kereta kudang, sombong, jadi banyak timbul pula isu-isu sosial, masalah jenayah dan sebagainya. Memang ni aku tak setuju lah. Cumanya sekarang ni aku nak ajak semua rakyat Terengganu yang mungkin tengah marah dengan isu Rohingya ni, kita desak kerajaan pusat, kita desak PMX kita Anwar Ibrahim, kita desak dia. Kita desak sebab apa? Sebab dia melibatkan dasar kerajaan persekutuan, dia melibatkan penguatkuasaan di bawah agensi kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri tak ada kuasa sikit pun. Kerajaan negeri nak apa? Immigration bukan kerajaan negeri, PDRM bukan kerajaan negeri, ASKO lagilah bukan kerajaan negeri. Tak ada langsung bidang kuasa. Yelah, aku tahu ada yang menunggang isu ni. Nak terutama kali musuh-musuh pada politik lah. Musuh pada kerajaan negeri Terengganu contohnya hari ni. Lacau kita tukar kerajaan negeri. Dah mau tukar 10 kali sebetul pun mengat lesar ke masalah ni? Tak lesar. Sebab tu kita kena jadi cerdik. Jadi aku nak ajak hari ni kepada seluruh rakyat Terengganu, kalau mu faham isu aku kabur ini, mu tolong save lah video ni. Aku takut kena delete lagi di TikTok. Mu save video ni, mu share lah, supaya biar rakyat Terengganu ni marah cerdik dan bersasar. Kita buat sekali lagi gelombang macam mana PRU 15 itu. Gelombang orang Melayu sokong kepada Perikatan Nasional. Faham tak? Ni dekat dengan PRU 16 dah ni. Molek dah masa ni. Timing ni comel dah ni. Dekat PRU 16 ni, kita buat gelombang, kita desak Anwar Ibrahim, kalau mu nak kekal jadi PM ke-11 pula, tolong selesai isu Rohingya. Tolong selesai isu ni. Mekanisme dia nak buat mana tu biar dia fikirlah. Sebab dia banyak orang intelijen di atas tu, orang hebat-hebat. Kita ni rakyat bodoh bawah ni cuma ni menyuarakan masalah. Soal mekanisme mu nak selesai, mu nak pergi tepat letak pola ke, mu nak igak ramai-ramai nak tahu balik ke, tu biar dia mikir lah. Kita semua mikir lah. Sebab kita padang kita ni, kita orang bodoh-bodoh ni, kita padang kita setara ni. Kita orang hok gaji besar atas nu, hok pakak-pakak besar, gaji menteri, hok senator dalam Dewan Rakyat nu, hok rakyat pilih 5 tahun sekali ni. Biar mu mikir lah, mu carilah solusi terbaik untuk keselesaan dan kesejahteraan rakyat, terutama sekali di Terengganu dan di seluruh negara lah, di seluruh Malaysia. Setuju tak? Jadi aku nak ajak semua, kita sama-sama desak. Tak kira lah mu nak lacau campaign ke, mu nak buat poster ke, tekan 1, tekan 2 ke, nak buat himpunan ke, desak kerajaan pusat, terutama sekali Anwar Ibrahim, supaya biar dia dengar isu denyut hati nadi rakyat ni. Biar mu tolong lesai isu ni. Boleh? Kalau boleh, mu tolonglah share video ni biar kita semua faham dan biar benda ni orang kata ada hasil. Sebab aku nampak learning kalau mu desak kerajaan negeri macam ke orang KDN tengok saja je benda ni. Padahal isu ni isu dia. Mu desak Dato' Seng, mu desak YB Dong dalam Terengganu. Tak ada benda pun. Habis kuat bahas dalam Dewan Undangan Negeri je, bahas dalam Dewan Undangan Negeri. Ada ke Menteri KDN dalam tu? Tak ada. Jadi aku nak ajak biar kita semua ni rakyat Terengganu, biar jadi kita bersatu dan kita fokuskan kemarahan kita ni pada tepat dia, insyaAllah. Kalau dah faham, mu tolong komen. InsyaAllah aku ada masa aku jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.